kita berdepan dengan orang bodoh ni maklum, kita bukan boleh keras. Sebab apa? Sebab dia bodoh. Kita dalam masyarakat ni, kita kena tahu kita berdepan dengan siapa. Kita kena tahu kita berdepan dengan siapa. Kalau kita berdepan je ni dengan orang bodoh, jawapan yang terbaik kepada orang bodoh ni apa dia maklum? Diam. Saya nak pesan, kita bila berhadapan dengan orang bodoh, jawapan yang terbaik kepada jawapan yang terbaik apabila berhadapan dengan orang bodoh itu bukan berhujah dengan dia. Sebab kalau hang berhujah dengan dia, hang akan turun sama level dengan dia. Kita dah tahu dia bodoh. Ustaz, tapi nampak dia tu nampak kemas. Kemas belum tentu cerdik, bodoh. Kita nak tahu orang bodoh tak bodoh ni mudah. Tengok cara kelaku dia, bodoh. Semua benda dia nak bercakap, semua benda dia nak ulas, semua benda dia nak habaq kata dia reti, padahal orang tahu kata hang bodoh. Jawapan yang terbaik kepada orang bodoh, hang diam. Jangan sama menurunkan martabat dan level hang sebodoh dengan dia. Kalau hang duk pergi menjawab, hang baru sama bodoh dengan dia. Dok ustaz, tapi dia duk kata kat saya, Allah, orang bodoh. Anjing menyalak dekat bukit, ada bukit membalas salahkan anjing. Anjing duk menyalak, wow, 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 wow. Agak-agak bukit dengar tak anjing duduk menyalak? Dia dengar tak anjing duduk menyalak? Tapi dia buat tak peduli. Sebab apa? Dia tahu hang tu anjing. Hang duduk menyalak ni anjing. Kalau hang tak mau duduk jadi anjing lagu dia, hang nak layan dia pasal apa? Kalau anjing tu elok tak apa, ni dah lah anjing korap. Tua bodoh. Anjing maklum. Hak jenis duk menyalak ni dia ada dua jenis anjing. Maklum cuba tengok anjing ni maklum. Kalau anjing hak mahal bukan dia menyalak apa. Maklum cuba tengok anjing hak standard hak mahal tu. Hak kita tengok pun elok anjing mahal tu maklum kan. Ada anjing mahal tu duk menyalak? Anjing hak orang duk belah dalam rumah tu. Ada duk menyalak? Mau duk menyalak kan tak boleh dalam rumah ingat. Haduk menyalak ni maklum level dia duk tak mana tu. Dia dua jenis anjing ni maklum. Yang jenis rajin menyalak ni yang pertama anjing tua. Yang kedua anjing betina. Hak ni saya bisa tanya lepas ni. Hak jenis duk menyalak ni lagu mana? Hak pertama bodoh. Anjing bodoh-bodoh hak bawah punya. Yang kedua tua. Menyalak pun tak apa nak kuat dah tua. Hak kuat lagi betina. Wallahualam lah hak ni saya dengar orang saya pun bukan ada ilmu anjing.